Assalamualaikum doktor. Hari ni saya dapat idea untuk buat yang fridge tu kan. So ni saya nak share lah. Saya punya roughly idea tu macam mana. Contoh lah macam ini yang itu doktor punya tu lah. Yang solar, bukan solar. DC compressor ni kan. Saya punya idea adalah ini kita akan on. Lepas tu dia punya cooling coil tu dia akan lalu dekat tepi ni. Dan ini diisi oleh PCM. Sini sampai bawah ni PCM. Tapi kalau dok tengok kan, tengah ni ada satu PVC yang masuk dari atas, turun bawah atau masuk bawah tu naik atas pun tak apa, tak ada masalah. Untuk laluan udara. Contoh kita andaikanlah ini fridge kan. So ada satu kipas pam udara ni masuk lalu sini. So bila dia lalu kat dinding-dinding ni, dia punya heat daripada dalam ni dia akan transfer ke PCM lah. So dia akan sejuk. Bawah ni dia akan keluar sejuk. So sejuk dia akan masuk lah. So kipas tu pula dikawal oleh temperature sensor lah, ataupun dengan relay ke apa. Kalau certain temperature dia akan hidup atau dia akan mati ke apa kan. Kita boleh buat macam tu. So basically PCM tu nanti dekat sini. Kat dalam ni. Cuma ini nak kasi doktor nampak benda tu macam mana. Saya guna yang kecil lah. Sepatutnya dia guna saiz besar dalam 6 inci. 8 inci pun ada. Saiz besar lagi 8 inci. Sebab 8 inci, 6 inci ni susah nak dapat. Soket-soket semua susah nak dapat. Jadi saya nak tunjuk dia punya rough idea tu. Saya guna ni 4 inci, ini 1 inci. 1 inci ni mungkin kita boleh naikkan jadi 1,5 inci. Yang ini kita naikkan jadi 6 inci. Tengah ni semua ni, dekat ruang ni, kita letak PCM dengan cooling coil. Lepas tu yang ini pula tapi kalau kita nak guna ni, masalah dia perlukan bateri. Sebab dia perlu maintain 24 volt tu, maintain. Dia tak boleh naik, tak boleh turun. Maksudnya dia tak boleh direct matahari. Tu isu dekat sini lah. So dia kena ada bateri. Bateri yang kedua untuk yang kipas lagi satu tu lah. Kipas untuk tembak udara tu lalu ke tengah-tengah ni lah, pipe ni. So basically macam tu lah. So kalau kita nak buat projek macam ni kan, sebenarnya kita boleh juga buat 3 modul berbeza. Satu modul ini saja, kecil saja. Satu modul lagi ini saja, kompresor saja. Dan satu modul lagi adalah fridge lah. Fridge ni tak perlu fridge pun, kadang-kadang benda kosong yang ada insulator yang bagus pun dah cukup dah. Box apa-apalah, box ais ke tak kisah. Tapi mungkin kita boleh jadikan ini 2 modul ataupun jadi 1 modul aja. Ini dekat atas dia pun boleh. Kita kena design lah nanti kan. Mungkin ni dalam 1 modul. Petak 4 segi. Ada kompresor, kondenser, ada benda ni sekali lah. So inilah idea saya yang saya bagi tahu semalam tu. Kalau doktor nak proceed, nanti saya cuba designkan lah macam mana. Sebab saya sendiri pun idea ni pun baru lagi. Saya pun tak dapat nak fikir habis lagi lah. Cuma tadi sebab saya terfikir nak guna PVC ni, soket-soket ni semua soket sedia ada. Ini kita guna reducer dari 4 inci pergi 2 inci. Tapi kalau kita guna 2 inci, nanti PCM nya tu macam sikit sangat. Jadi saya turunkan jadi 1 inci. So kita reduce lagi guna bush ni. Daripada 2 pergi 1. Tapi yang saya recommend mungkin kita akan ambil 6. Kita ambil reducer 6 pergi 4, 4 pergi 2. 2 pergi 1,5. 1,5 dah cukup lah. Kalau 2 pun boleh juga, tapi agak besar sebenarnya. 2 macam ni lah, 2 inci. Agak besar. Ini 1 inci. Macam ni 4 inci. Kalau 6 inci tu lagi baik lah. Kalau 8 inci boleh, tapi soket kita susah nak cari. Itu je lah. Cuma isu dia, pertama, dia punya heat transfer tu mungkin efisiensinya tak adalah tinggi sangat. Tapi kita dah tambah efisiensi tu supaya dia direct daripada
daripada PCM tu terus ke udara kan. Itu pasalnya efisiensi dah tinggi dah. Cuma penggunaan bahan ni buatkan efisiensi tu tak adalah tinggi mana lah. Kalau nak lagi tinggi, boleh kita guna metal macam stainless steel. Stainless steel tu memang sesuai lah, tapi harganya sangat mahal untuk kita fabricate lagi benda yang tak ada kan, kita baru nak buat. Ada mahal sikit lah. Untuk percubaan boleh guna ni, ataupun tengoklah pada doktor macam mana. Tu satu isu dekat ini, kita guna gam. Kita guna gam PVC lah. Saya tak pasti sama ada gam PVC ni kalau react dengan PCM akan jadi masalah atau tidak. Itu memang saya tak tahu. Itu mungkin doktor boleh tanya pada pensyarah-pensyarah chemical kot. Mungkin mereka tahu ada masalah atau tidak. Lagi satu, gam ni dia akan ada masalah kalau heat terlampau tinggi. Tapi untuk kes ni tak ada masalah lah, sebab kita guna untuk sejuk kan, tak ada masalah. Lepas tu apa lagi ya? Setakat ni tu lah. Kalau guna metal ataupun guna stainless steel kan, kita weld terus kan. Jadi isu ni tak ada lah. Isu macam kerisauan kita terhadap chemical reaction tu. So setakat ni itu saja. Kalau doktor nak saya bangunkan, doktor bagi tahulah. Mungkin saya boleh cari tambah idea-idea lain ke. Okay, itu je dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.